isteri orang pun janganlah gatal sangat kawan-kawan semua. Masalah ni berpunca daripada lelaki ke wanita? Kita ni, isteri orang jangan kita duk kacau. Kenapa dalam ramai-ramai wanita lain yang ada, isteri orang yang kita nak kacau? Yang kita nak mengorak. Sebab apa? Ada lebih malang lagi, wanita yang sedang hamil, isteri orang yang sedang hamil, kena tangkap khalwat dengan lelaki lain. Apa punya gila kau orang ni? Ha? Bini kau kalau tengah hamil, tengah mengandung, kalau orang lain bawa bini kau macam mana? Kalau orang lain berdua dengan bini kau macam mana kan? Kau orang mestilah buat satu benda yang menasabah. Ramai-ramai wanita yang belum berkahwin, anak dara ada, ibu tunggal ada. Kau orang tak nak pergi mengorat. Bini orang yang kau orang pergi mengorat, tak kebangang namanya. Dalam Islam haram, berdosa besar, dipanggil takbib. Apa dipanggil macam tu kan? Jadi, pergilah cari wanita bujang. Yang isteri orang pun, janganlah gatal sangat. Kau ni gatal tak tentu pasal kau dah ada lelaki. Masa muda kau gaduh nak kahwin awal-awal. Tak cari pasangan yang betul-betul dulu. Lepas tu mulalah menggatal. Cari lelaki lain lah apa semuanya kan. Bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Ni bertepuk sebelah tangan tak bunyi. Ni rambut merah ni apa hal? Nak teka bini orang ke apa? Dah.